Ada seseorang yang saya kembali sampaikan padamu, sejak usia belum balik beliau sudah membawa 40 makam kewalian. Beliau berkata dalam salah satu munajatnya yang kita semua selalu membacanya, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairal qadi. Ya Allah, hajat saya hanya satu aja ya Allah, kabulkanlah hajat saya tersebut. Ketika beliau ditanya, apa hajatmu wahai imam? Beliau menjawab, hajat saya hanya satu, saya dimatikan sebagai umat Nabi Muhammad. Hajat saya cuma satu, saya dimatikan sedangkan saya adalah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. An amut ala husnil khatimah, saya meninggal dunia dalam husnul khatimah.